Tenang tanpa tekanan. Akhirnya Fazura bersuara mengenai jodoh. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Saya mencari bahagia, tenang dan tenteram buat sisa-sisa hidup saya ini. Tak perlulah sesiapa menentukan ibarat mahu menyuap kehendak sendiri. Dalam mulut saya, Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui dan maha berkuasa ke atas segalanya. Pasti aturan rahsianya yang terbaik. Kun fayakun. Mohon doakan yang baik-baik, itu sahaja. Itulah kata pelakon Nur Fazura, 42, dalam satu hantaran di thread, di mana dia kini lebih memilih untuk menjalani kehidupan tenang. Pada usianya, Fazura menulis kenyataan itu sebagai respon balas satu potongan video yang dimuat naik peminatnya di platform berkenaan. Jelas Fazura, dia sering menerima doa daripada peminat menyentuh mengenai jodoh. Namun dia sebaliknya menyerahkan soal jodoh kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mahu dipengaruhi pandangan orang luar. Melihat pada video tersebut, Fazura berharap sekiranya dia bertemu jodoh. Sekali lagi, lelaki itu mampu menerima dan menyayangi anak perempuannya, iaitu Nur Fatimah Aisyah. Doakan saya mendapat jodoh yang terbaik, membahagiakan, setia, beriman dan menyayangi anak saya Fatimah. Semoga mendapat jodoh yang Fatimah juga restu dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting, tutur pelakon filem Gol dan Gincu itu. Bagaimanapun, Fazura dilihat seperti kurang selesa apabila ada pihak cuba mengaitkan dirinya dengan individu tertentu termasuk golongan kenamaan. Sebab kadang-kadang ada yang cakap saya sesuai dengan VVIP. Bukan dalam industri, sesuai dengan orang ini orang itu. Tapi kadang-kadang yang kita rasa terbaik. Adakah kita nak pilih ataupun mahu Allah yang pilih? Luahnya.